Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Atira binti Amir, nombor matrik C22A0207 akan membentangkan kajian saya yang bertajuk Pengaruh Netflix terhadap gaya menonton remaja di Malaysia. Kajian ini mengkaji bagaimana Netflix mempengaruhi tabiat menonton remaja berumur 16 hingga 25 tahun di Malaysia. Menggunakan kaedah soal selidik, saya mendapati ramai remaja menonton secara binge watch dan lebih aktif menonton pada waktu malam yang akhirnya memberi kesan kepada tidur, pembelajaran dan hubungan sosial. Yang pertama adalah pengenalan. Kemajuan teknologi telah mengubah cara kita menikmati hiburan. Netflix kini menggantikan televisyen tradisional kerana fleksibiliti menonton bila-bila masa. Kajian ini ingin memahami corak menonton remaja hari ini serta kesannya terhadap kehidupan harian mereka. Seterusnya adalah objektif kajian. Kajian ini mempunyai 3 objektif utama. Yang pertama, mengenal pasti genre kandungan Netflix yang digemari remaja. Yang kedua, mengkaji corak serta gaya menonton mereka. Dan ketiga, menganalisis kesan gaya menonton ini terhadap rutin harian dan hubungan sosial mereka. Seterusnya adalah sorotan kajian lepas. Berdasarkan teori penggunaan dan penghargaan oleh Katz dan rakan-rakan, media digunakan untuk memenuhi keperluan peribadi. Pittman dan Sheehan pula mengaitkan binge watching dengan gangguan tidur. Kajian tempatan juga menunjukkan bahawa remaja Malaysia lebih cenderung kepada drama, aksi dan romantik serta berisiko menghadapi pengurangan interaksi keluarga. Seterusnya adalah metodologi. Kaedah kajian adalah secara kuantitatif menggunakan soal selidik Google Form. Saya mendapat 50 responden berumur 16 hingga 25 tahun melalui persampilan mudah, terutamanya menggunakan media sosial. Dapatan bagi kekerapan menonton, majoriti responden menonton Netflix 1 hingga 2 kali seminggu dan sebanyak 66% mengakui mereka binge watch beberapa episod dalam satu sesi. Ini menunjukkan tren menonton yang berterusan semakin meningkat dalam kalangan remaja. Seterusnya adalah dapatan waktu dan peranti. Hampir 90% responden menonton Netflix pada waktu malam atau lewat malam. Peranti yang paling kerap digunakan ialah telefon pintar kerana mobiliti dan kemudahan akses. Kebanyakan mereka juga menonton secara bersendirian. Dapatan yang saya dapat bagi genre dan budaya. Genre paling digemari ialah drama, diikuti oleh aksi dan seram. Kecenderungan ini menunjukkan pengaruh budaya pop antarabangsa seperti drama Korea dari siri barat ke atas citarasa remaja Malaysia. Dapatan bagi kesan akademik dan sosial. Walaupun ramai responden berjaya mengurus masa belajar dengan baik, mereka masih terdapat kesan negatif seperti tidur lewat, rabu mata dan pengurangan interaksi sosial. Hal ini menunjukkan keperluan kawalan penggunaan Netflix secara bijak. Untuk rujukan, kajian ini disokong oleh beberapa rujukan akademik termasuk Pittman dan Sheehan, Lim dan Kaur serta Syafi dan Ismail. Kesemua ini memberikan panduan penting tentang fenomena budaya menonton digital masa kini. Untuk rujukan, kajian ini disokong oleh beberapa rujukan akademik termasuk Pittman dan Sheehan, Lim dan Kaur serta Syafi dan Ismail. Kesemua ini memberikan panduan penting tentang fenomena budaya menonton digital masa kini.